Nama saya Mani Manan Candi, Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Satu Lahad. Hari ini isu dia kewarganegaraan yang lahir di sini yang tidak mempunyai dokumen lengkap. Disebab itu dokumen ini ditolak, tidak dapat kewarganegaraan. So kita buat isu ni kepada Perdana Menteri, Menteri KDN dan pihak JPN jugalah. So kita ada bergabung lah, ada NGO, 5 NGO bergabung lah hari ini, berbincang pasal bawa benda ni ke KDN dengan kepada Perdana Menteri lah. Okay. Isu dia tiada dokumen, tapi lahir di Malaysia. Ada sampai 60 tahun, usia dia 60 tahun. Anak dia ada generasi ketiga sampai generasi ketiga tak ada dokumen. 3 generation tak ada dokumen. So memang dah berkali-kali kena tolak daripada KDN, JPN. Sampai sekarang tiada yang jabatan atau sesiapa yang membawa kes dia untuk menyelesaikan masalah ini. Kita memang tak ada satu sistem untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun Menteri KDN membuat macam-macam program lah, macam-macam, tapi yang ini mengenai dengan luar negara. Ibu bapa yang kahwin dengan anak yang lahir di luar negara, yang anak yang lahir di sini Malaysia, yang ini semua lahir di Malaysia. Oleh sebab dokumen tak lengkap. Pasal dokumen tak lengkap, dia kena singkir. Tak ada dokumen apa-apa. Antara dokumen tak lengkap tu apa? Kebanyakan ibu dia. Masalah dia, ibu dia tak ada dokumen. Masalah dia, ibu dia tak ada. Ayah saja ada. Macam kes yang sana tu memang ayah yang ada. Ibu tak ada. Nak cari ibu memang tak ada. Okey, satu lagi dia mesti kena ada pendaftaran perkahwinan. Masalah kita ni Hindu, kita ni orang Hindu ni, tiada satu sistem dalam pendaftaran perkahwinan. Bila tiada dalam pendaftaran, pendaftaran, jadi di situ timbul masalah anak perkahwinan tidak daftar, anak pun tak layak terima kewarganegaraan. Jadi kita tak ada sistem. Bila kita ada sistem, ibu bapa kalau nak berkahwin, okey, suami isteri mesti ada register. Kalau register, jadi memanglah kita layak untuk mohon. Yang sini kahwin pertama, kedua dia kahwin, macam tu je kahwin, ada anak tak layak. Sebab tak ada register. So untuk sidang media hari ni berapa ramai? Yang hari ni semua kes ada dekat 45 kes saya ada bawa lah. 45 kes tu berapa orang? Ada 45, dalam keluarga tu kadang-kadang adalah dekat 60 sampai 60 lah. Ada yang keluarga ada 5 orang. Ada satu keluarga ada 5 kes. 5 kes. Jadi memang ada keturunan lah. Ada ketiga turunan dia memang tak ada. Saya dapatkan baru keturunan pertama. Jadi kedua, ketiga kita tak ada masa lah. Sebab apa kita kena buat dokumen lah. Kita bawa dokumen ni sampai KDN, tapi kena ambil masa yang panjang sekali. Paling lama berapa? Paling lama ada yang kes sampai 20 tahun. Ada yang kes macam dia 3 kali kena tolak, 4 kali kena tolak. Alasan dokumen tak lengkap? Alasan dokumen tak lengkap. Bila Menteri KDN dia bagi tahu kalau sebelah ayah ke, kalau ibu ke tak ada, kita boleh masih lagi kita boleh akan selesaikan masalah ni. Tapi bawa sampai sekarang tak dapat. Kalau katakan satu luar negara dah dapat warga negara, dia dapatkan PR. So suami dia penaja. Bila penaja ni meninggal, so anak yang lahir ni tak dapat kewarganegaraan. Adik-beradik memang dapat. Dia ada 5 anak, 3 anak dapat, yang 2 ni tak dapat. Kenapa yang 2 tak dapat? Kalau tak dapat, semua tak dapat. Sistem betul. Kenapa 5 ni dia boleh dapat 2, ada yang dapat 1, 3 orang dapat 2, 1 yang tinggal? Apa sistem yang dia orang guna ni? Mengikut kita ada DNA, sampai ada dapat DNA, dah dapat DNA sampai sekarang IC tak dapat. Lagi satu, dah dapat warga negara. Ada yang kes baru ni dapat warga negara, IC tak boleh buat. Dah 15 tahun berturut Perak kena tolak. Bawa Putrajaya. Putrajaya sendiri bawa. Putrajaya cakap Alasan? Dia cakap mana yang daftar di Perak. Okey, daftar di Perak, kena pergi daftar pergi Perak. Pergi daftar dekat Perak, tanya dia kan, tak ada jawapan. Sampai sekarang tak ada jawapan. Apa kehidupan dia macam mana? Siapa nak jawab? Manakah sistem?
Adakah salah dia orang lahir dekat sini? Apakah peri kemanusiaan dia orang? Apakah punca dia? Apakah cara dia untuk menyelesaikan? Siapa yang bertanggungjawab? Adakah dia orang lahir dekat sini? Kita dah bersalahkan dia orang. Kalau walaupun ibu bapa dia dah lahir dekat sini, kita ada BCG. Mengikut BCG kita ni, anak ni tak keluar daripada di sini, kita ada sistem. Anak seorang tu 50 tahun duduk dekat sini, maknanya memang dia lahir anak orang Malaysia. Dia layak, dia terima. Cuma masalah dokumen. Dengan budi bicara, dengan dokumen. Kebanyakan isu semua masalah dokumen. Yes. So apa plan Tuan Mani Vayan sendiri untuk bantu? Jadi kita memang dah bersedia untuk berjumpa dengan Menteri KDN. Tapi kita dah hantar email 2-3 kali, tak ada balasan. Jadi pada sebagai pengurusi Pertubuhan Kebajikan Masyarakat, kita sendiri menyusah untuk menyelesaikan benda ni. Nak jumpa satu YB, nak jumpa dengan satu menteri, susah. Nak appointment dia, ada satu YB, saya tak nak sebutkan nama, nak jumpa dah 6 bulan tak dapat jumpa. Saya tak ada jumpa dia. Email yang pertama kali tu bila? Ini saya dah 6 bulan lah. Dia dalam 3 kali saya dah pergi jumpa dia. Dia punya PA cakap YB sibuk. Sampai 6 bulan dah sibuk lah. Tapi saya sebagai pengurusi, saya sendiri pun dah lalu ikut macam ni. Apakah yang belakang orang ni? Dia orang pergi sana takut. Ada yang kes masuk lokap baru ni dalam viral. Dah 5 tahun duduk dekat viral, dia duduk dekat immigration depot. Dia saudara dia memang ada. Dia orang panggil adik-beradik dia, bapak dia. Bapak dia meninggal lah. Siapa yang nak tahu? So, apakah sistem dia? Apakah matlamat kita? Sebagai NGO, kita ada misi dan misi untuk bantu orang yang lahir di Malaysia. Kita cuba adakan satu sistem yang baru. Kita memang bersedia lah. NGO kita bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan. Kita ada satu sistem. BCG memang orang lain sini. Dia duduk sini berapa lama, memang tak pernah keluar. Tanpa pasport tak boleh keluar. Jadi dengan sistem ni memang tahu dia orang dekat sini. So, dengan boleh bicara, yang boleh dapat bantu tu, bantukan. Takkan nak tolak. Pergi JPN. Kalau kewarganegaraan, kita kena apply dekat KDN. Bukannya JPN. Tapi kita pergi JPN jadi orang tengah. Dia collect. Dia hantar. Tahu bila ada masa, dia hantar. Dia hantar. Orang ni telefon dekat sini. Last dia cakap, tak payah kita dah hantar UKDN, perusahaan KDN. Tapi kenapa JPN nak masuk kat sini? Kenapa tak KDN? Kenapa KDN ni tak urusan satu agensi yang jadi? Kenapa dia tak appointment kita? Kita sedia bekerjasama. So perancangan untuk pergi KDN tu bila? Kalau sekarang, sebab kita dah hantar 2 kali email. Untuk 2 ke 3? Dah 2 kali dah hantar email, sampai nak buat appointment, sampai sekarang tak dapat. So, kita nak pergi direct pun susah nak jumpa. So, dia cakap email. Kita dah email pun tak ada apa. Kita belum dapat lagi appointment dengan Menteri KDN. Sudikah Menteri KDN jumpa dengan kita? Kita ada bergabung untuk kita buat satu syarat atau kita ada satu sistem untuk menyelesaikan masalah ni. Berapa NGO bergabung hari ni? Hari ni ada 5. 6. Hari ni ada 6. Tapi kita memang kita dah ada nak buatkan gabung 30 gabung ada NGO lah. Tapi sekarang memang kita dah ada 6. Itu saja kita nak minta menteri mana-mana yang minta kerjasama kerajaan. Yang dia ni I punya Minta kerjasama dengan kerajaan Madani sekarang. So dapat membantu dan menangani masalah kad pengenalan ini. So harap-harap kita punya Perdana Menteri dapat bantu warga yang tak dapat kad pengenalan ini. So memang susah lah. Kalau tak ada satu kad pengenalan tu memang susah lah hidup sesebuah negara ya. So harap-harap Perdana Menteri kita faham masalah ini dan selesaikan masalah ini dengan pantas dan untuk masa depan mereka ini. Saya dah pernah menolong pendaftaran perkahwinan. Masalah itu masa dulu tahun 80 sebelum 82 itu automatik perkahwinan itu diwajibkan. Selepas 82 dia minta sijil perkahwinan. Kalau tak ada sijil perkahwinan itu tak ada wajib. Kalau dia wajib dia mesti mau sijil. Kalau dia punya anak kalau tak ada perkahwinan sijil tak ada, anak itu sudah jadi anak haram.
Dia 13 artikel 13 dia sudah masuk. Artikel 13 dia masuk kalau dia sebagai itu anak Arab. Itu macam punya anak, bila dia dapat IC masalah. Itu jam dia tak ada dapat banyak masalah. Sekarang saya minta itu sistem sudah wajib sudah perkahwinan bila ibu bapa pergi hospital minta surat berenang ayah tak ada, dia tulis tanda dalam surat berenang tak maklumat. Kalau jika tak maklumat di surat berenang, bila ambil dia kad pengenalan susah, dia tak bagi. Dia mau lengkapnya jika ada. Dia punya adik-beradik 5 orang, 6 orang ada. Dia 1 orang tak ada. Minta dia pergi mohon, dia kata 5 orang anak beranak cari dia punya IC. Mana boleh satu tempat dulu. Masing-masing sudah jauh, dia tidak dapat cari. Tapi itu orang sampai sekarang pun tidak dapat kad pengenalan. Itu masalah. Saya minta sistem untuk kad pengenalan diadilkan. Mesti mau betulkan. Itulah kita minta. Kita minta marah pada Adi lah. Ini kerja, ini Madani pun bagus. Tapi kita minta sistem itu perkahwinan itu, surat keluar kad pengenalan, itu mesti mau diagihkan untuk membetulkan. Baru dapat untuk senang. Otomatik. Kita bukan pendatang daripada luar negara. Kita sini. Lagi sini. Anda sini. Moyang sini. Tapi dia apa masalah tak ada dapat. Itulah masalahnya. Kita bagi buktikan. Tapi itu buktikan secara orang. Dia minta buktikan kad pengenalan. Dia orang sudah pergi jauh-jauh. Tak ada dapat. Itulah kita minta lah. Sistem itu membetulkan untuk mendapat senang pada rakyat. Rakyat Malaysia ini. Itulah. Terima kasih. Lowen lah. Indran. Okey. Katakan dia umur dia berapa tahun? Boleh tanya dia. 39 tahun. Okey. Lahir di Malaysia, adik-beradik ada dokumen, ada surat silbana, ada IC biru. Dia masih memohon tak dapat. Umur dah 39 tahun. Tak ada IC. Tak ada IC sampai sekarang. Adik-beradik memang bukan di sini. Dia ni buat memang betul memang orang sini. Dia tahu memang dekat sini. Pasal dalam dokumen memang dah komplek. Macam saya dah ada komplek. Adik-beradik semua dah komplek. Apakah masalah sekarang? Kita kenapa tak ada satu sistem? Memang dia lahir dekat sini, adik-beradik dekat sini dah confirm tak cukup DNA kena bayar 2,000. Tak ada pihak agensi yang terima nak tanggung wang tu. So dia kena bekerja. Tapi macam mana dia nak kerja? Tak ada haji. Dia pergi pinjam, dia buat ni kerja. So dia cuba dapatkan. Bila dah buat DNA, lulus tapi sampai sekarang tak ada jawapan. Macam yang kes yang belakang ni, budak ni umur dah 13 tahun sampai sekarang tak pergi sekolah. Sampai sekarang tak pergi sekolah. Pasal dia lahir di Malaysia, di rumah. Mak dia yang jaga, tak ada bidang. Tak ada siapa-siapa nak sahkan dokumen dia. Cuma orang kampung, dia yang sahkan, dia lahir dekat sini. Dia yang cuba bantukan ni. Jabatan Agama Islam dia yang bantu. Cuba bantukan. Memang dia dah lahir daripada kecil, dia orang tahu yang ada budak sini. So, apakah masa depan dia? Kalau dia, okey, katakan sistem dia cakap dia bukan dia layak, dia tak layak. Tak layak, apa yang next nak buat? Takkan nak mohon sampai umur dia 30 tahun macam dia, 39 tahun. So, mesti ada satu sistem. Okey, saya bagi merah. You bagi merah. Lepas itu tunggu 10 tahun. Apa yang kita dalam perlembagan ada, you follow dengan perlembagan dia. So, selesailah masalah dia. Bila besar dia tak payah nak jaga. Dia boleh dapatkan balik kerja, semua senang belajar. So, dia tak dapat pergi sekolah, siapa yang kena tanggungjawab? Macam tadi cikgu ada beritahu, ramai murid yang datang tak ada dokumen, tak boleh sekolah. Siapakah punca dia? Siapakah dipersalahkan? Adakah dia lain punca salah? Jadi inilah kita punya. So, kita memang ada banyak jenis ni lah. Dokumen salahkan satu, kita daripada NGO, kita siapkan semua dokumen. Apa dokumen you nak lagi? Dia cakap tak cukup. Semua dah ada satu kes, saya buat. Apa yang tak ada, saya sendiri saya buat. Saya keluarkan satu surat daripada NGO kita supaya dia tidak tangkap daripada polis. Kita bagi tahu yang ni lahir dekat sini, kita yang bertanggungjawab untuk mendapatkan dokumen. Bila tengok orang ni, dia orang lepas. Kalau tak ada dokumen, dia masuk dalam depo. So, sangat-sangat kritikal, sangat susah, menyusahkan kita ini. Kebanyakan kita tak ada sistem macam tuan bagi tahu kita tak ada satu sistem untuk perkahwinan yang ni semua. Jadi yang ni semua kena ada bincang untuk selesaikan masalah ni.
Itu yang saya minta. Dan saya juga berterima kasih ke media lah hari ini, sebab media kan kita ni berjaya atas media. Itu masalah. Itu masalah satu pertama. Nah itulah. Kalau ada kad pengenalan dia boleh pergi kerja. Mana-mana pun. Angkat sampah pun dapat kerja. Kad pengenalan. Tapi tak ada kad pengenalan. Mana dia mau pergi? Mesti setiap jenayah. Dah cari macam-macam wang. Itulah puncanya. Itulah kita minta. Kalau semua dalam Malaysia ini, rakyat Malaysia mau hidup senang, aman, itu cara kad pengenalan. Nombor satu. Punca itu kad pengenalan. Kalau ada kad pengenalan semua, memang dia boleh cari. Dewi Subramania. So yang kita minta kat sini, permudahkan urusan. Memang dah ada masalah. Ya? Kadang-kadang ibu ada, tak ada bapa, tapi takkan kita nak pergi nak cari semua. Kalau dah ada satu bukti pun menunjukkan dia orang adalah warga negara dan lahir di Malaysia, saya rasa itu sudah mencukupi. Kenapa kita nak memperpanjangkan? Kerana IC itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Dari segi kehidupan, dari segi pelajaran, pendidikan, segala-galanya. Kalau IC tak ada, hancur masa depan mereka. Kan? Jadi ini adalah isu yang sangat penting. Kita dah ada bukti dia memang lahir di Malaysia, mungkin tak ada di hospital kerana asalnya mak bapak dia ada masalah, mereka tak mendaftar perkahwinan. Takkan anak-anak nak jadi mangsa. Kalau kita tak perbetulkan keadaan sekarang, anak ni pula akan banyak masalah. Pasal dia pun perlu kahwin, anak dia pula tak ada IC. Jadi negara kita ni akan dihimpuni oleh masalah sebegini, takkan selesai. Jadi tolong permudahkan urusan. Dah ada satu bukti dah cukup. Itu saja kita minta. Terima kasih. First, Assalamualaikum. Nama saya Faumida Muhammad Kasim, lahir di Malaysia. Saya dari tahun 1 hingga SPM, saya belajar dekat sekolah kerajaan. So full and full kerajaan. Semasa saya nak meneliti SPM, saya dihalang lah untuk duduk sebabkan IC. Tetapi semasa saya lahir, ayah saya mempunyai kewarganegaraan. So dalam IC surat lahir saya juga, saya mempunyai kewarganegaraan. Saya dapat nombor IC atas nombor menyusahkan keluarga lagi. So saya tak tahu. And then saya mempunyai ayah saya ada sakit jantung. So saya tak tahu bila Allah akan panggil, kita tak tahu. Selepas kalau Allah dah panggil, saya tak tahu. Saya mungkin jadi anak yatim piatu yang tak boleh kerja, tak boleh buat apa-apa. Next move untuk future saya tak tahu nak buat apa selepas tu. Duduk rumah je. Duduk rumah je, even though ayah pun dah umur 60-an, so tak dapat kerja. So sekarang tinggal abang sajalah untuk provide kami. Bayangkan abang dah berkeluarga, mungkin dia pun tak dapat provide kami. So saya tak tahulah future nak jadi apa. So minta kerajaan bantu untuk permudahkan urusan saya ni. InsyaAllah saya dapatkan IC untuk future saya. So untuk hidup dekat Malaysia kita perlukan at least diploma. So saya SPM pun diorang dah halang. Tapi saya fight untuk dapatkan duduk ke SPM. Selepas duduk ke SPM saya nak ada cikgu untuk bagi tahu saya boleh jadi nurse. Tapi sebab tak boleh jadi nurse, tak boleh masuk tu sebabkan IC. So, mudah-mudahan government boleh tolong saya, kerajaan boleh tolong saya. So, saya dapat IC saya. Even though I can provide to, I boleh tolong lah. Even though untuk masyarakat yang lain seterusnya macam tu. Mungkin boleh jadi cikgu, boleh jadi bagi lagi banyak masa depan punya murid-murid semua boleh bantu semua masyarakat lah. Contohnya SPM dapat dalam diorang tolak 2-3 kali, after that saya pergi cakap, fight semua, and then baru dapat. So this is okay lah? Result alhamdulillah okay. And then tapi saya nak diploma lagi, degree lagi at least. Untuk hidup di sini kita perlukan lagi pelajaran lagi tinggi. And then kalau sakit pun apa pun kita tak dapat pergi klinik apa semua, kerajaan tak boleh. So insyaAllah government kalau boleh tolong saya untuk dapatkan, dah berumur. So, kalau sekarang saya tak ambil step untuk masa hadapan saya, bila lagi? Selepas ni, umur dah 25, kalau dah 30-an, 40-an, tak guna dah. Kalau dapat pun, kita tak guna dah. Saya tak boleh belajar seterusnya. Mudah-mudahan government boleh faham situasi saya ni, insyaAllah boleh tolong saya. Umur saya 19 tahun, saya berasa
Okay. Saya berasal dari Kuala Lumpur, Pahang. Masa saya di sekolah rendah, saya pun tidak dapat belajar, tapi yang baiknya guru besar yang melepaskan saya untuk belajar sampai ke tahun 6. Apabila tingkatan 1, selama 4 bulan saya tak dapat belajar kerana masalah IC. Tapi ada 19. Tapi ada orang yang telah tolong membayar dan melepaskan saya sehinggalah untuk SPM. Tapi keinginan saya nak sambung belajar sampai diploma degree, tapi masalahnya diorang minta IC. Kewarganegaraan tiada, jadi masalah saya tak dapat belajar. Kalau teringin nak kerja pun semua sekarang minta IC. Awak lahir di mana? Saya berlahir di Hospital Kuala Lumpur, Pahang. So masa tu mak ayah ayah ada? Ayah ada. So tak sempat uruskan ke macam mana? Atau apa masalah punca awak tak dapat uruskan? Masalahnya semua diorang cakap mak aku tiada butiran. Butiran yang lengkap mak tiada. Tak lengkap. Mak asal mana? Mak asal sini. Ayah pun dua-dua asal? Ayah semua ada, masalahnya mak yang tadi menyebabkan saya tak dapat sambung belajar. Apabila kalau pergi klinik pun harga asal macam RM1, RM2. Kalau tiada IC dia cakap beratus-ratus. Keluarga saya pun bukannya orang kaya, orang yang bersusahan juga. Untuk keluarkan duit sebanyak itu menjadi macam beban lah. Patutnya saya yang kena jaga family saya masa ni sebab ayah saya dah berumur 50 lebih ke atas. Kau keturunan apa ya? Keturunan India. Tapi masalah sekarang saya jadi beban sebab tak ada IC, tak boleh belajar, semua macam tersangkut je lah. Cuma boleh tengok orang lain yang pergi depan. Adik-beradik semua berapa kurang? Tak ada adik. Seorang? Masalah saya tengok orang-orang yang berasal daripada Negro pun IC-nya IC biru. Bukan IC tu. Tapi anak yang lahir di Malaysia cakap tak ada lepas lah, butiran mak tak ada lengkap. Tapi macam mana pula orang-orang yang dari luar negara boleh mendapatkan IC biru? Saya 13 tahun. Saya tak pergi sekolah lagi. Saya harap yang saya nak dapat. Saya belum pergi sekolah lagi. Umur saya 13 tahun. Daripada kecil sempat pergi sekolah tak? Sekolah menengah? Belum lagi. Sampai dah jenam je lah. So, saya harap yang saya nak dapat IC. Awak lahir kat mana? Saya lahir dekat rumah. Di mana tu? Dekat Gombak situ. Ke Gombak. Gombak. Saya Awak seorang ke adik-beradik lain ada sama? Saya ada adik-beradik 6. 6 orang. So, dalam tu ada IC? Mereka ada, saya tak ada lagi. Seorang saja tadi. Yang lain tu kecil lagi ke besar lagi? Besar daripada saya. Oh, diorang ada, awak tak ada? Sebab apa mak cerita sebab apa? Masa tu susah sikit. Masa tu ada hal susah sikit. Sebab tak dapat uruskan? Ya. Saya masih lagi tiada IC dengan surat lahir. Surat lahir tu dia dah mention bukan warga negara. Sebab mak dan ayah saya tak register masa saya lahir. Okey, tak ada sistem lagi. Lepas tu dah mak dengan ayah saya dah register 27 tahun dah sampai sekarang. Bapa sudah meninggal, mak saya seorang PR, adik-beradik semua dah ada warga negara dan IC. Saya seorang tidak dapat lagi. So saya sekarang umur 29. Memang pelajaran pun susah. Lepas belajar tak boleh bekerja. And then family pun tak ada siapa-siapa. Dengan nenek saya seorang. Saya tinggal dengan nenek, saya membesar dengan nenek juga. Sekarang memang tak buat apa-apa. Tak boleh buat kerja. Kerja pun memang tak dapat. Sekali tu saya dapat kerja lepas SPM. Itu pun dia gaji 700. Lepas tu kena buat banyak benda lah. Kadang-kadang gaji tak bayar sebab tak ada dokumen. Jadikan alasan tak ada dokumen tu sebagai satu isu besar. Orang ambil kesempatan pada awak sebab awak tak ada IC? Memang tak ada IC, orang ambil kesempatan. Macam saya, kalau saya boleh bekerja pun tak ada EPF, tak ada SOKSO, tak ada apa-apa. Kalau saya sakit pun, nak pergi hospital kerajaan pun tak jadi. Dia kata warga asing, dia charge sebagai warga asing. So saya rasa apa yang saya dapat sebagai seorang tak ada penjelasan. Jalan-jalan buntu dah. Tak ada apa-apa. Memang kerana masalah ni saya dah berkahwin adat. Okey, lepas tu register pun tak boleh, ada masalah keluarga. Lagi-lagi tak tahu nak buat apa. Memang saya berharap lah kerajaan minta boleh tolong kita secepat mungkin. Yang betul dapat SPM, tetapi saya bayar levy sebagai seorang bukan warga negara.
Cikgu-cikgu saya ni tolong saya sebab saya seorang pelajar cemerlang. Ya. Kiranya kalau PR tu tak dapat. Memang tak dapat apa-apa. Dia tak ada IC. Okay, saya sekarang hanya memegang surat beranak yang menyatakan saya bukan warga negara. Saya ke Ampang. Ampang klinik. Ada klinik private klinik. Saya apa tapi kenapa buat tu? Tak tahu ibu kat mana sebab saya membesar dengan nenek. Oh, ibu sudah lama. Ibu sekarang umur 80 lebih. Tak dapat jumpa dia untuk minta tolong. Dah jumpa dengan nenek. Memang saya membesar dengan nenek. Sekarang pun dengan nenek saya. Ibu tak tahu kat mana. Ayah dah meninggal. Dah 6 tahun. Saya bukan warga negara Okey. Tapi saya kahwin orang kat sini lah. Okey. Saya Dari mana? daripada Indonesia. Indonesia. Okay. So saya Christine Kong. Okay, so saya dekat sini saya ingin memohon kepada government, kerajaan Malaysia tolong membantulah. Sebab kenapa? Okay, saya bukan warga negara tetapi saya kahwin dengan warga negara Malaysia. Okay, dan saya sudah mempunyai 2 orang anak. So saya di sini sudah ada 17 tahun. 17? Ya. So saya memang sudah minta memohonlah dekat KDN. And then surat saya memang sudah dekat KDN. So masa itu sudah 4 tahun dekat sana. Saya pun ada mesej dia. Kenapa saya belum lagi dapat. Dia hanya cakap lagi dipertimbangkan. Masalah saya tak ada masalah. Tapi saya fikir untuk ke depan anak saya. Kenapa? Kalau apa hal yang terjadi dengan penaja saya, macam mana saya nak bekerja? Nak cari nafkah untuk kedua anak saya. Suami warga negara? Warga negara Malaysia. So, saya pasport? Ya, masih visa ikut suami. So saya harap lepas tu yang satu masalahnya lagi kalau saya belum dapat IC merah setidaknya dapat IC merah lah saya boleh menjamin ibu saya datang. Sebab ibu saya di Indonesia dia hanya seorang saja. Ayah memang sudah tak ada. So kalau sekarang ni suami saya jadi penaja ibu saya. Tapi bila penaja saya sudah tak ada, siapa lagi nak tolong ibu saya? Takkan kita biarkan ibu kita yang lahirkan kita sendiri dekat negara orang ke? Tak mungkin kan? Mesti kita nak jaga kan? Lagi saya pun nak cari nafkah untuk anak saya. Bila apa-apa terjadi dengan saya punya penaja. So saya harap, memang saya tahu, faham, begitu banyak kes lah. Tapi tolong dipercepat. Saya memintalah. Terima kasih. Anak-anak ada. So memang 15 paling besar ni anak saya 2. Ada. Saya memang tak risaulah. Cuma yang saya ya, kalau penaja saya ada apa hal, saya nak kerja pun susah. Siapa nak? Ya, kalau kita ada IC merah, kita senang nak minta bantuan ke atau apa-apa untuk pada kerajaan kan. Tapi kalau kita tak ada IC, macam mana nak minta tolong? Macam itulah. Okeylah. Kerana sistem ni anak-anak menjadi mangsa. Jadi kalau mereka tak dapat pendidikan yang betul, bagaimana pula dengan masa depan mereka? Okey, kalau dekat peringkat sekolah rendah kita biarkan atas belas kasihan, tetapi bila mereka pergi ke sekolah menengah, masalah pula. Dan satu lagi, kita tak boleh mendaftar mereka untuk peperiksaan kerajaan, contohnya SPM. Kecuali kalau ada sesiapa ada pertolongan mana-mana, kemungkinan adalah 1-2 kes terlepas. Tetapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang lain? Jadi bila mereka tak ada pendidikan, tak ada result, apa kerja mereka nak buat? Jadi lepas tu bila mereka kahwin pun masalah. Seorang tak nak kahwin yang tak ada IC semua, kerana akan membebankan anak-anak jika mereka lahir. So seperti yang Cik tadi kata, ini akan membuatkan lagi banyak masalah jenayah, ketidakpuas hati dalam diri mereka, dan mereka rasa macam murid-murid saya sendiri pun mereka rasa macam dianaktirikan ke, rasa kamu tak ada IC budak-budak kan, dia orang suka ejek, oh kamu tak ada IC organ negara asing, mereka boleh mengejek. So ini menjejaskan image dengan maruah mereka. Mereka rasa macam tak yakin diri lah. Mereka seolah-olah siapa diri saya dekat sini, saya bukan orang Malaysia, rasa diri macam tu. Kesian lah. Saya harap kerajaan bantulah mereka secepat mungkin, kerana ini melibatkan masa depan mereka. Terima kasih.
Selepas ini kita akan bawakan dokumen ini yang ada ni ke KDN dengan kita tengok keputusan dia. Kalau kita tak dapat satu keputusan yang baik, kita akan bawa kepada PMX kita. Okey, di bawah Medani. Kalau di situ kita harap jugalah akan dapat selesai lah. Kalau tak dapat selesai juga, yang kata akhir kita akan bawa ni ke Istana Negara. Kita akan bawa ke sana, betul. Itu yang terakhir yang mengatur. Saya harap taklah sampai sana. Kalau bukan hari ini, bila nak dapat? Siapa nak bantu? Ini soalan saya. Terima kasih.